Hari ni Kak Ina nak tunjukkan kalau gam Kak Ina hanya batu-batu ni semua ni cara dia selain daripada Kak Ina tampal dekat baju, Kak Ina tampal juga dekat kasut kalau ada orang order. Okey, cara dia Kak Ina dah buat dulu benda ni. Manik-manik dia akan hancur macam ni tau, manik-manik biasa ni, tapi Kak Ina akan buat bentuk dan Kak Ina akan tampal pada setiap kasut yang dia orang minta Kak Ina buat. Ini salah satu cara lah. Yang kasut kita tak boleh guna lain daripada Kak Ina tampal dekat baju, ni juga Kak Ina tampal dekat kasut. Nak cantikkan kasut. Kalau you all beli kasut kosong, korang boleh beli manik-manik macam ni. Nampak nampak Kak Ina tampal macam tu. Nampak Kak Ina lekat pada baru dah jadi cantik bila ditampal dengan manik. Hari ni Kak Ina nak tunjukkan kalau gam Kak Ina hanya batu-batu ni semua ni cara dia selain daripada Kak Ina tampal dekat baju, Kak Ina tampal juga dekat kasut kalau ada orang order. Okey, cara dia Kak Ina dah buat dulu benda ni. Manik-manik dia akan hancur macam ni tau, manik-manik biasa ni, tapi Kak Ina akan buat bentuk dan Kak Ina akan tampal pada setiap kasut yang dia orang minta Kak Ina buat. Ini salah satu cara lah. Yang kasut kita tak boleh guna lain daripada Kak Ina tampal dekat baju, ni juga Kak Ina tampal dekat kasut. Nak cantikkan kasut. Kalau you all beli kasut kosong, korang boleh beli manik-manik macam ni. Nampak nampak Kak Ina tampal macam tu. Nampak Kak Ina lekat pada baru dah jadi cantik bila ditampal dengan